Welcome back to our Chemistry SPM channel. So untuk video kali ini saya nak membincangkan beberapa soalan berkaitan nombor pengoksidaan based on the properties yang kita dah belajar lah. Okay, so saya just nak tunjuk saja kepada you di mana setiap satu prinsip ini terpakai. Okay, so saya start dengan soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. Kalau you perasan saya ada C dan O. Okey, adakah this question boleh pakai rule number 1? Tak boleh, sebab rule number 1 dia hanya kepada satu family sahaja. Yang ni kita ada family carbon dan family oxygen, so tak boleh pakai. So nak pakai rule yang mana? Nak pakai nombor 2 pun tak boleh. So kita akan pakai rule nombor 4. So saya nak cari carbon, so carbon adalah X tambah dengan oxygen. Okey, maksudnya different unsur kena letak tambah lah. Okey, so oksigen you tahu nombor pengoksidan dia adalah negatif 2 dan oksigen ada satu sahaja. So 1 darab negatif 2 lah. 1 darab negatif 2. Kenapa 1 darab? Sebab nampak tak? KO ni bawah dia ada satu sahaja. Kalau let's say you tak nak tulis, you nak ingat macam ni pun boleh je. Oh, kat dia tak ada apa-apa, so letak negatif 2 je. Boleh je. Sama dengan berapa? Tengok atas dia kosong. So sama dengan kosong. So ini tambah dan tolak dalam matematik. Kalau tambah tolak bersebelahan dia menjadi tolak. So X tolak 2 sama dengan kosong. And in the final X menjadi positif 2. Okay, ingat you punya markah adalah you tunjuk kat sini. Dan juga you bagi jawapan akhir. Dah pastikan tanda positif ada. Ramai calon dia akan lupa letak tanda positif. Dia akan letak 2 sahaja. And end of the day kita akan dapat salah. Kalau positif wajib letak simbol tambah, kalau negatif wajib letak simbol negatif. Okey, yang ini H2O2. Kalau you perasan H2O2 ni adalah sejenis peroksida. Dalam silibus you ada satu peroksida sahaja, which is yang inilah hidrogen peroksida. So nak cari for oxygen. So kalau you tak nak pakai rule yang ini, you nak buat manual pun boleh juga. Hidrogen ada 2. Okay, so 2 saya letak 2. Dan nilai nombor pengoksidan bagi hidrogen adalah positif 1. So positif 1. Unsur kedua carbon, so saya nak oksigen, so saya nak pergi yang ni 2x. Kenapa ada 2? Saya nak cari oksigen X lah. Sama dengan berapa? Tengok atas tak ada apa-apa, kosong. Okay, then 2 darab 1 adalah tambah 2 tambah 2x sama dengan kosong. Ni 2x sama dengan negatif 2. Betul tak? So x menjadi negatif 1. So inilah jawapan dia lah. Okay, so nombor pengoksidaan untuk oksigen in this case adalah negatif 1. Nampak tak? Kalau you tak hafal calculation pun, you tak hafal rule pun, kalau you ingat konsep macam ni, konsep pengiraan pun, you still boleh buat and dapat markah. Macam calon yang smart, dia boleh tahu dah, oh ini peroksida, so oksigen adalah negatif 1. Dia boleh buat je macam tu. Tapi I like to show the working lah, lagi appropriate. Okay, yang ini hidrogen. Okay, hydrogen you nampak tak? Dia ada keluarga hidrogen saja. Semua hidrogen je. So boleh tak pakai rule yang ni? Mana-mana rule? Nombor 4 tak boleh, nombor 5 tak boleh, nombor 6 tak boleh, 7 tak boleh, 8 tak boleh. Sebab dia ada family hidrogen je. Yang ni semua ada 2-3 family. Nampak tak? Ni ada 2 family. Dia ada hidrogen klorida, ni magnesium oksida. So dia memakai rule nombor 1 atau nombor 2. So dia ada charge ke atas? Tak ada charge. So dia pakai rule nombor 1 lah. Sebab kalau ada charge, dia pakai rule nombor 2. Ni atas dia kosong. So apakah nombor pengoksidan dia? Kosong. Senang je. Nampak tak? Okay, yang ini CuO. Okay, saya nak cari Cu. Okay, so letak X. Dan saya nak pergi kepada oksigen, so letak tambah. Oksigen, apakah nombor pengoksidaan dia? Nombor pengoksidaan dia adalah negatif 2. And saya ada satu sahaja, so tak perlu darab-darab. Sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Atas ni tak ada apa-apa, so sama dengan kosong lah. Dan X tolak 2 sama dengan kosong. Dan X tambah 2. So jawapan you adalah tambah 2. Itu sahaja. Nampak tak? Senang je kan? Okay, so kita cuba 4 soalan. Kita cuba lagi. Ada lagi banyak. Saya prepare 14 soalan untuk you guys jawab. So banyak kan? Okay, Mn. Okay, so Mn saya nak kira. Oops. Mn. So X nak pergi kepada oksigen. Oksigen dia ada 2, so letak 2 dulu. Berapakah nombor pengoksidaan dia? Nombor pengoksidaan dia you baca kat sini, negatif 2. So letak negatif 2 sama dengan berapa? Top dia kosong. So
sama dengan kosong. Dan X tolak 4 sama dengan kosong. X adalah 4 you bawa ke sana, positif 4. Setelah ni lah jawapan dia. Nampak tak? Senang kan? Very easy. Okay, kita buat nombor 6 pula. Nak cari AGCL. Oh, AG. Okay, nak cari AG. Okay, letak X. CL. Okay, so tambah. CL berapa? Okay, CL unsur kumpulan 17. Okay, so kalau unsur kumpulan 17, negatif 1 sama dengan kosong. Okay, then X tolak 1 sama dengan kosong. Dan X adalah tambah 1. Tepatlah. Inilah jawapan dia. Settle. Okay, nombor 7, BaO2. So BA, you tahu BA kumpulan mana? BA adalah kumpulan 2. So kalau kumpulan 2, nampak tak kita ada this rule. Nombor pengoksidan unsur dalam sebatiannya bagi kumpulan 1, 2. So kalau kumpulan 2, dia adalah positif 2. Positif 2 tambah, ni ada 2, oksigen X sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Top dia kosong. Okay, dan tinggalkan 2X kat sini. Bawah tu sebelah sini negatif 2. Dan X adalah negatif 1. Betul tak? Yes, betul. Okay, sebab oksigen biasanya adalah negatif 1 lah. Sorry, oksigen biasanya adalah negatif 2. So this is how, and this is where the calculation applies. Okay, so dia tak susah. Dia just kita kena ikut step dengan betul. Kalau kita ikut step dengan betul, memang jawapan kita tak akanlah lari. Okay, so sekejap. Kita pergi kepada soalan seterusnya. N2, ada keluarga N sahaja. So dia memakai rule yang ni lah. So kosong. Okay, then yang ini. Okay, contoh yang ni boleh tak you kata ada keluarga SN sahaja? Tak ada, you ada keluarga SN dan O. So yang ini you tak boleh pakai rule nombor 1 atau nombor 2. Okay, SN X tambah oksigen ada 2 darab negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebabnya nombor pengoksidan oksigen adalah sebatian biasa negatif 2 sama dengan kosong. So atas ni kosong. So X tolak 4 sama dengan kosong. X adalah tambah 4. Kenapa X tolak 4? Inilah 2 darab 2 adalah negatif 4. Okay, macam ni. X tambah negatif 4 sama dengan kosong. Ni tambah, ni tolak. So tambah tolak menjadi tolak lah. So X tolak 4 sama dengan kosong. X adalah positif 4. Settle. Okay, senang tak? Dia macam tu je konsep dia. Dan NaHCO3, you nak cari C. Okay, Na, kita try one by one. Na kumpulan 1. So plus 1. Hidrogen adalah kumpulan 1 juga, tapi biasanya dia punya nombor pengoksidan adalah plus 1. So tambah plus 1. Carbon, you nak cari X. Oksigen ada 3 darab dengan nombor pengoksidan dia negatif 2 sama dengan kosong. Yang oksigen you tak perlu risau tau yang peroksida, sebab peroksida you hanya ada ni sahaja, H2O2 sahaja, tak ada yang lain. Okay, so yang lain semua adalah consider oksigen lah. Okay, dan yang ini tambah 1, 2. So ada 2 tambah X. 3 darab 2 adalah negatif 2. 3 darab negatif 2, maaf. 3 darab negatif 2 adalah tambah negatif 6 sama dengan kosong. So 2 tambah X tolak 6 sama dengan kosong. XU sama dengan, oh jap, salah pula kan. Okay, X tolak 4. Kenapa X tolak 4? 2 tolak 6 adalah 4 sama dengan kosong. X adalah positif 4. Settle lah. Okay, yang ini P4O10. Okay, so P4 you nak cari. P ada 4. So 4X tambah oksigen 10. O adalah negatif 2. So 10 darab negatif 2, top dia kosong. Then 4X tambah negatif 20. Tolak 20 sama dengan kosong. 4X sama dengan 20. Dan and the X adalah positif 5. Okay, ingat you punya jawapan akhir je you wajib perlu emphasize pasal positif 5 ke positif 6. Kat atas ni kalau you tak tulis pun tak apa, it's not the issue lah. Okay, pastikan jawapan akhir you memang ada the positif 5. Tapi let's say you rasa
No, I want to play safe. Boleh juga you nak tulis. So just macam ni, 4 sama dengan positif 20. Boleh saya lagi galakkan macam ni, sebab takut you takkan lupa. You akan ingat lah all the time. Okay ni NiCl2. So Ni you nak cari. So X tambah 2 negatif 1 sama dengan kosong. Kenapa negatif 1? Sebab kumpulan 17 mostly negatif 1. So X tambah 2 darab negatif 1 adalah negatif 2. So tambah tolak kosong. So X sama dengan positif 2. So settle lah. Okay, so ni untuk nombor 12. Okay, dan kita buat untuk nombor 13. Okay, nombor 13 saya nak cari V2. So dia 2X tambah oksigen 5 darab negatif 2 sama dengan kosong. 2X tolak 10 sama dengan kosong. Dan 2X tolak 10 bawa ke sana jadi tambah 10. X menjadi tambah 5. So ni jawapan akhir you. Nampak tak? Senang je kan? Just you ingat konsep dia, you dah boleh buat. CaSO4 nak cari S. So Ca kumpulan 2. So positif 2. S you nak cari X. Oksigen ada 4. 4 darab negatif 2 sama dengan kosong. So positif 2 tambah X tolak 8 sama dengan kosong. So positif 2 tolak 8 adalah negatif 6 tambah X sama dengan kosong. So X adalah positif 6. Betul tak? Saya rasa betul. Sekejap, kita check juga skema jawapan kan. Yes, betul, positif 6. So settle lah. Macam ni lah pengiraan dia. So dia just you follow je the step you akan dapat. Okay. Paling penting kalau you perasan, semua ini akan ada oksigen dan hidrogen. So you wajib kena ingat nombor pengoksidaan bagi hidrogen dan oksigen. Then always samakan dengan kosong lah kalau atas ada cas. Kalau atas ada cas, pakailah rule yang ini. So saya rasa contoh ini cukup 14 soalan in this video. So in the next video saya akan tunjuk lagi 14 soalan untuk meningkatkan lagi kefahaman. So kalau you rasa tak burden, what you can do, a step lah untuk belajar, you boleh copy dulu semua saya punya soalan. Okay, copy dulu semua warna hijau dengan warna pink ni, dengan ni warna apa aku pun tak tahu. So you just copy semua soalan-soalan dia and you try buat by yourself. After you dah buat, you buka my video and you tengok sama tak you punya working dengan my working. Kalau sama, that's good lah, you faham. Okay, so tu sahaja untuk video kali ini. Saya harap you guys faham apa yang saya cuba sampaikan. And I akan jumpa you dalam video-video akan datang. Dan lagi satu, sebelum I close, I lupa nak mention tadi, untuk tahun ni saya akan record banyak content Form 5. Okay, sebab ramai pelajar minta untuk saya fokus pada kimia tingkatan 5. So saya akan record every chapter untuk Form 5. Tapi let's say kalau you ada mana-mana chapter you nak dengan cepat, you ada apa-apa request, you boleh comment je in the comment box. I akan buatkan dengan secepat yang mungkin. Okay, so tu sahaja daripada saya. Thank you and bye.